Alhamdulillah, rezeki Allah. Di tempat kami dapat ketam sebesar ini sudah sangat beruntung, sebab ketam sebesar ini sudah jarang betul dijumpai di tempat kami. Tak tahulah di tempat kawan-kawan macam mana, masih banyak tak ketam-ketam sebesar ini. Sebab harga dia pun sangat mahal kalau kat sini. Semasa saya berjalan-jalan tadi di tepi bakau, tujuan saya tu nak mencari siput isap atau siput sedut, tapi Allah kasih saya rezeki lebih. Terjumpalah ketam bangkang sebesar ini. Apa lagi, cepatlah kita ambil sebelum dia pula lari ke laut. Payah nangkapnya nanti. Ini nangkap dia tak hati-hati dari belakang. Kalau ketam bangkang ni paling kuat dia melawan. Membalikkan badan tu dia kuat. Macam ginilah lebih kurang cara kita nak nangkap ketam bangkang. Saya pun bukan pandai-pandailah sangat, tapi tahulah sikit-sikit. Rencana saya nak masuk dalam bakau tu mencari siput. Tapi ternampak ketam ni, apa lagilah, rugi kalau tak diambil. Ketam mahal pula ni, sudah jarang lagi dijumpai sebesar ini.